Diriwayatkan dari Abu Sa'id, katanya Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana satu golongan manusia pergi berperang. Ditanya, adakah di kalangan kamu sesiapa yang pernah bersahabat dengan Rasulullah? Mereka menjawab, ada. Maka diberi kemenangan kepada mereka. Kemudian datang suatu zaman pula kepada manusia di mana satu golongan di antara mereka pergi berperang. Mereka ditanya, adakah di antara kamu orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Mereka menjawab, ada. Maka diberi kemenangan kepada mereka. Kemudian datang suatu zaman kepada manusia di mana satu golongan manusia pergi berperang, dan mereka ditanya, adakah di antara kamu orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Maka mereka menjawab, ada. Maka diberi kemenangan kepada mereka. Orang tanya, Nabi SAW kata, ni kelebihan sahabat. Kalau pergi perang, orang tanya, adakah di kalangan ni buat-buat ni mari orang yang pernah bersahabat dengan Nabi? Kalau kata ada, maka benar. Lepas tu orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Nabi, tabi'in, adakah? Sampai kemudian pula lagi orang kata ada, benar, diberi kemenangan. Kemudian orang tanya, adakah orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi, yakni tabi'in, adakah? Kalau ada, maka diberi kemenangan. Memang pun dalam sejarah Islam ni, kalau kita tengok, Islam hak menang semua pergi perang pada ketika tu. Lepas pada tu tidak. Hak pecah, hak tidak bersatu tu lepas pada tu. Dan inilah mengikut setengah-setengah ulama, dia kata kelebihan kerajaan Bani Umayyah, sebab di zaman pemerintah bapak dia tu mesti ada sahabat. Ada sahabat sepanjang pemerintahan dia. Di kalangan Bani Abbas tak ada dah seorang pun sahabat. Tapi di kalangan Bani Umayyah, inilah kelebihan. Sebab apa? Dalam hadis ni kata, kalau ada seorang diberi kemenangan dah. Bagaimana kalau ramai? Tu sahabat. Kalau lepas pada sahabat tu ada tu pun diberi kemenangan lagi. Maknanya sama orang bertuah, orang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, katanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku ialah dari qurunku, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Imran berkata, saya tidak pasti apakah Nabi SAW telah menyebut selepas kurunnya 2 kali atau 3 kali. Kemudian baginda berkata, selepas kamu akan ada golongan yang bersaksi padahal mereka tidak diminta menjadi saksi pun, berkhianat, mereka tidak boleh dipercayai, mereka bernazar tetapi tidak menyempurnakan nazar, dan akan nyata kegemukan di kalangan mereka. Seterusnya Nabi SAW kata, sebaik-baik umatku ialah umat dalam kurunku. Mana hak sezaman dengan dia, dan dengan dia sahabatlah sebaik-baiknya. Mana ada orang lain. Kemudian yang mengiringi mereka tabi'in, kemudian yang mengiringi mereka tabi'in, lebih kurang hadis yang pertama juga. Sama je maksud. Ini kalau nak kira dari segi generasi secara keseluruhan, dah hak berkaitan dengan sahabat tu. Bukan maknanya sebaik-baik kurun tu maknanya orang dalam kurun aku semua sekali, sebab dalam kurun dia tu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab pun ada juga. Tu tak kira hak tu. Ini kira kurun yang menerima ajaran dia. Sebaik-baiknya ialah hak zaman dia, sahabatlah. Bukan maksud sini secara umum tu maknanya semua orang zaman dia tu baik. Kalau lagu tu apa makna? Ada juga orang dia nak mempertikaikan hadis ini, dia kata kot tu takkanlah Nabi SAW menganggap molek semua. Kalau menganggap molek, apa yang pergi perang pula dengan dia ni? Kemudian lepas pada tu akan timbullah satu zaman orang bersaksi padahal tidak diminta pun jadi saksi. Mudah-mudahnya nak bersaksi, aku bersaksi dengan nama Allah gini-gini, mudah-mudah, tak takut kepada Allah. Yang ni berleluasa, umum akan berlaku. Di zaman sahabat ada orang melakukan maksiat, ada orang melakukan begini, tapi tidak secara umum. Pada umumnya tidak lagu tu. Hak berlaku maksiat kepada sahabat itu pun ada hikmat. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada hikmat nak menunjukkan mereka itu tidak maksud. Lepas tu berkhianat, tidak amanah, bernazar tapi tidak menyempurnakan nazar, dan akan berleluasa di antara mereka, di kalangan mereka asiman, kegemukan. Kegemukan di sini maknanya orang ni mengutamakan dunia, tak kira halal haram, tak kira, asalkan memuaskan hati, memuaskan nafsu dia. Jadi kerana ikut nafsu sangat tu jadi gemuk.
Bukan sini maksudnya orang gemuk tu tak molek langsung. Tidak. Di kalangan sahabat pun tak ada orang gemuk. Tidak mana lagu tu. Ini siman yang dimaksudkan di sini gemuk ni maknanya orang yang terlalu mengikut nafsu dia. Sebab biasanya orang yang mengikut nafsu dia ikut keinginan selera dia. Kalau selera kuat makan jadi gemuk lah. Begitu. Tapi bukan maksud gemuk ni gemuk semata-mata kerana makan. Tidak. Gemuk ini isyarat, ini orang panggil bahasa kinayah. Kinayah kepada orang yang tidak menghiraukan halal haram, makan belakang. Diriwayatkan dari Abdullah bahawa Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, seperti tadi juga, thumma yaji'u qaumun, kemudian akan datang golongan yang mana kesaksian mereka mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka pula mendahului kesaksiannya. Kata perawi An-Nakhai berkata, para sahabat memukul kami kerana bersaksi dan mengangkat sumpah pada ketika kami masih budak-budak lagi. Maknanya kesaksian mendahului sumpah. Nak apa? Nak sumpah? Boleh. Nak apa? Nak jadi saksi? Boleh. Maknanya kalau nak mana dulu tak jadi masalah. Sumpah saksi tak jadi masalah. Tidak takut langsung kepada Allah SWT. Akan tiba zaman itu. Nabi SAW kata. Adapun sebelum pada itu tidak. Lepas tu Ibrahim An-Nakhai kata, ini di kalangan tabi'in, dia kata sahabat-sahabat dulu pukul. Walaupun kami budak-budak, kalau bersumpah, kalau ni bersaksi apa-apalah, mana Allah jadi saksi, misalnya kalau saya gini-gini ini, kalau kata lagu tu orang tua pukul, apa mudah-mudah nak saksi-saksi, nak sumpah-sumpah ni, orang tak main-main sumpah. Maknanya sahabat tu ajar lagu tu tabi'in.